Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya tunjukkan kenapa kadang-kadang kita punya ads manager tak perform, di mana ini berlaku pada saya lah, di mana kita telah habis sebulan, buat berbagai kempen untuk kita punya produk digital, tetapi apa yang kita dapat, kita keluarkan 150, hanya sale satu saja, dengan produk berharga RM29. Manakala ini yang terbaru, kita buat untuk Canva punya website, kita keluar RM100 seharilah. Dah jalan 3 hari, tiada sale. Dan juga sebelum ni juga kita dah buat untuk, copywriting punya, AI, GPT pun masih tidak memberikan hasil yang baik. Bila kita masukkan bajet RM100. So, ini menandakan bahawa kita rasalah, saya rasa saya punya ads manager ni performing dia salah lah. Mungkin pada permulaan awal saya ada buat sesuatu yang menyebabkan dia, artinya algoritma untuk Facebook Ads ni dah pergi ke arah tujuan lain lah. So, jika anda rasa, anda yakin bahawa apa yang anda buat ni, anda punya ads manager ni tidak bagus, so salah satu cara adalah anda terpaksalah untuk reset anda punya ads manager ni, kosongkan balik. So, kita punya algoritma Facebook, kita kosongkan balik benda ni. So, caranya adalah seperti demikian di mana anda klik ketiga ni, anda kempen anda. Saya ada buat banyak kempen sebenarnya lah, saya banyak kempen, kempen semua tak menjadi, dekat sebulan lebih. Saya pening kepala lah tengok, main beratus-ratus ringgit, dah bergibu dah. So, kita ambil keputusan untuk reset, kita tekan di sini butang 3 ni, ada reset manager, kita reset, also discard unpublished change for this account lah. So, kita pun akan klik reset as manager. So, saya ambil satu tindakan yang berani lah. Okey. So, itu dia dah reset, okey. So, untuk bila kita reset benda sedemikian, kempen-kempen lama yang tak running ni kita boleh off-kan lah. Yang tak running, kalau tak okey kita off-kan. Kecuali kempen anda tu bagus, okey. Kalau bagus, anda tak perlulah nak reset, atau anda dah reset tetapi anda kekalkan saja. Itu boleh dilakukanlah. So, kita ambil keputusan kita nak reset saja, nak buat kempen yang barulah. Ini satu cara untuk kita melihat, kita punya ads berjaya atau tidak. So, saya akan berikan maklumat lanjut apa yang terjadi sampai ni. Okey, Assalamualaikum.